Ya, hari ini Mr. Kang Kim Siang daripada CC Advisory dan Kang Advisory CC 49. Ya, jadi hari ini kita punya tajuk ialah super inflasi, ya, super inflasi. Ya, jadi super inflasi adalah peningkatan umum dalam harga barangan dan perkhidmatan dari masa ke semasa. Ya, jadi manakala super hyper inflasi adalah bentuk inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkawal, biasanya melebihi 50% sehari. Ya, hyperinflasi berlaku apabila sesebuah negara kehilangan kawalan ke atas ekonomi dan mencetak wang secara berlebihan untuk menampung defisit bajet. Ya, jadi menyebabkan nilai mata wang menurun dan mendadak. Ya, dengan mendadak. Ya, jadi di Malaysia, kes hyperinflasi jarang berlaku. Di sebaliknya, negara ini mengalami kadar inflasi yang relatif terkawal dan stabil. Ya, inilah negara kita. Ya, walau bagaimanapun, jika hyperinflation berlaku, ia boleh berlaku disebabkan oleh faktor yang seperti kestabilan politik yang terganggu, ketidakstabilan ekonomi yang serius atau siris kewangan yang melampau yang manakala memaksa kerajaan mencatat lebih banyak wang secara tidak terkawal. Ya, jadi sebab-sebab berlakunya hyperinflation, krisis ekonomi dan politik. Ketidakkestabilan politik boleh mengganggu pengurusan ekonomi. Ya, jadi pencetakan wang berlebihan untuk membayar hutang atau defisit negara, kerajaan mencatat wang secara berlebihan. Ya, jadi ketidakkepercayaan terhadap mata wang, kejatuhan kepercayaan orang awam dan pelabur terhadap nilai mata wang, ya, menyebabkan mereka menukarnya kepada aset yang lebih stabil. Ya, jadi kesan pada kedudukan kewangan individu. Ya, penurunan kuasa beli. Ya, jadi sila like, subscribe dan sokong. Ya, terima kasih.